Okey, tinggal berhasil. Wow, strike terus. Ui, strike terus dia guys. Oh, strike guys. Ide strike guys. Oh, siap. Strike guys. Strike Okay, strike guys. Spot mantap guys. Mata tak? Tak boy. Hello guys, selamat bertemu kembali lagi kita di channel Franco Ito. Okay guys, so seperti biasa kali ni kita keluar lagi guys untuk misi. Satu, mencari strike. Kedua adalah adventure. Ketiga, healing dan camping bersama dengan cousin-cousin saya yang dari kampung lah guys. So sekarang ni saya berada dekat Ulu Baram. So kemarin saya sampai di kampung Longsan, and then saya ambil cousin-cousin saya. So hari ni kita turun ke lokasi yang kita nak buat aktiviti kita lah guys. Okay guys, jom kita kasih berkenalan dulu dengan starring dorang ni. Hello guys. Okay, nama Tingang. Tingang. Okay, ini adalah Tingang. Dia macam biasa Ben, Mr. Ben 10. Dan ada satu lagi ini memang starring kita ni. 1, 2, 3. Ide. Kita panggil dia ide guys. Okay, so kita prepare barang dulu guys. Lepas tu kita akan turun ke sungai lah guys. So sungai dekat bawah sana, tak jauh lah guys. Kalau dari ni turun ke sungai rasanya macam mungkin berapa minit je lah. Sebab dari sini pun kita dah boleh nampak dah sungai tu. Terus bersama dengan saya untuk menyaksikan aktiviti kami pada petang ni, malam nanti dan juga pagi besok ya. Jangan lupa untuk terus support video kita ni lagi guys, dengan tekan button like, tolong share dan drop komen kamu orang ke bawah ya. Dan kepada yang belum subscribe, support channel kita lagi guys dengan tekan button subscribe. Okay guys, jom kita prepare barang dan kita terus turun ke sungai. Okay, so selamat menonton.
Oh, dia orang testing dulu guys. Kasih panas engine. Sampai simpan barang, terus casting. Okey. Cantik tempat ni guys. Okey, jom kita setting pancing kita dulu. Oh, first strike guys. Adong. Yes tu. Nat. No bulang. Okey. Baru sampai, tikam terus strike guys. Okey, first strike. Tingang 1000. Okey guys. So malam ni kita akan bermalam dekat sini lah guys. So sini nanti tempat kita tidur. Dan kita ada tempat yang lapang lah untuk memasak dan simpan-simpan barang lah. So untuk safety guys, so kita ada tempat tinggi lah sebelah ni. Okay guys, jom kita lanjut terus. Let's go. Okay guys, kita pasang kemah dan pondok kita dulu. Let's go. Si Ben pergi menjala dulu guys. Dia pergi menjala cari lauk untuk malam ni. Terang lah, gelap tuh. Bukan. Kuih cakoi. Ni dia masih belum masak lah. Tapi kalau dia dah masak dia macam ni. Ni kuih cakoi kami orang di Ulu sini lah.
Jangan kelesau sangat rupa. Ya. Okay, so kita jam dah menunjukkan pukul 6.19. So kita prepare untuk makan malam, memanggang dan juga ada buat sup nanti. Alright, kita lanjut terus. Betul. Yalah. Pernah kan tiga ni tuang stok. Ayo. Kita beli buat ni kan. Okey. Itu jam beli bateri yang layak dah. Tani macam. Kita Allah. Chef Ben dengan Chef Idek. Apa ni tadi? Ayam kah? Oh. Okey. Ayam masak sup bunga kantan. Ya putih nah. Umbut. Umbut apa? Umbut bunga kantan. Umbut bunga kantan juga. Mantap. Macam guys. Okey, itu baru chef. Okey guys, ini kita nyiai guys. Nyiai ikan yang kita jala tadi. Dan juga ada saai. Dan juga ada cakoy tadi. Okey guys, sudah sekarang jam 8.30. Terus sekejap lagi kita akan pergi pasang pukat guys. So kita makan sikit dulu. Ini kita nyiai ni tadi guys. Kalau orang putih sebut smoke dia. Kita buat smoke saja, pakai asap saja. So harum bau dia guys. Okay, so kita makan dulu. Lepas ni nanti kita pergi pasang pukat dan jalan-jalan di tanah lah, memburu tanah. Okay guys, jom lanjut lagi. Alright guys, so inilah pondok kami untuk malam ni guys. Kemah kami untuk malam ni. So kita akan lepak-lepak dekat kemah ni malam ni. Ada lampu Christmas guys. Merah tu kah? Garuk usah makan kolok kita. Tak kuman. Ya? Tak kuman untuk dia tak. Mana semua lah ni. Benar dekat kuman dekat sana. Ini bukan terbayang. Tak ya menu ni dia lagi. Binaan dekat benda besar. Kuman dekat pasal sama. Lagi tu memang rapat lah. Ya, kan restoran mah ada macam-macam putih gaya.
Paling enak pun jual ong kan itu luôn tak lemak kan. Udah lah, ini mau masak. Free lah memang tawang. Cuma situ rasanya. Dia nama bang. Apa masak? Okay guys. So kita makan dulu guys. Lepas tu baru kita buat aktiviti kita lepas ni. Jom guys. Makan. Ikan salai. Cakoy salai. Ayam sup. Dan nasi putih. Okay guys, jom kita kita makan dulu. Let's go. Okay guys, jom kita menjalan operasi. Let's go. Okay guys, tadi kami ada pergi ke hilir sungai untuk nak pasang pukat dan juga menyelam ikan lah guys. Tetapi masa menyelam dekat lubuk sebelah hilir tu tadi, bila kami menyuluh di bahagian lubang-lubang ataupun batang-batang di bawah di dasar apa nama ni lubuk tu, kita tak nampak kelibat ikan lah guys. Biasanya kalau di lubuk-lubuk macam ni, dekat lubang-lubang ataupun dekat bahagian kayu-kayu, bahagian bawah kayu, batang macam tu, mesti ada kelibat ikan. Kalau tak banyak, mesti ada sikit guys. Satu kah, 2 ekor kah. Ni tadi macam langsung tak ada lah guys. Tak tahulah. Okey lah, tak apa guys. Kita buka-buka kemah dulu. Lepas tu kita rehat-rehat, and then kita akan sambung memancing besok guys. Besok kita pergi casting dan buat aktiviti yang lain lagi. Alright, jom kita buka kemah and then kita rehat guys. So jumpa besok pagi guys ya. Okay, selamat malam. Jadi konten.
morning guys. Okay guys, sebelum kita pergi casting, kita breakfast dulu guys. Breakfast Maggi dengan salai ikan. Pemuasap na ba? Mantap guys. Pati ang kalewan. Ada penampakan kaki guys. Ada penampakan kaki di sini. Tetapi dia macam ini. Okey, lanjut. Ito lang. Kaki guys, ini. Kaki kata. Kabiyo eh. Fresh guys. Memang manis. Dia kena salai lagi. Lepas tu kita letak dalam Maggi. Manis guys. Strike guys. Strike off camera. Strike off camera guys. Ikan sebarau. Baby sebarau guys. Kita strike dia off camera tadi. Kecil guys. Okay guys, jom kita continue lagi. Kecil dia. Tukar umpan dia. Okay, strike. Okay, strike. Sebarau kecil lagi guys. Second strike. Okay guys, so ini second strike kita hari ni. Okay lah, kita tidak pumpau guys. Okay, jom continue lagi. Let's go. Jauhnya. Ini. Ya. Sebelah. Siap. Ya. Okay guys. Sana ada lubuk guys. Cuk.
dekat-dekat dulu. Wih, ada yang kejar. Ada mereka tuh. Sana sikit. Strike. Strike guys. Oke. Strike. Kita strike duduk saja guys. Oke guys, kita dapat sebarau lagi guys. Release. Jatuh dah guys. Oke guys, so ini third strike. So kita coba lagi guys. Let's go. Strike. Okay, strike guys. Oh, sebarau. Okay guys, so ini strike kita keempat guys. Sebarau. Oke. Oke. Sebarau keempat. Alright. Kita lanjut lagi. Baru telu. Baru telu ke bukat. Ya. Bersih kah? Nyerulen parak oh. Ya lah. Parak ya. Kalau ya letak jadi keloi kuman ke sini. Bulang. Nak mubah lalu. Plastik nak. Enggak, kayak mewah tu nuan. Temukung dah lah. Ni ada kita berdoa ni ada pasang-pasang. Oh. Cik naat kawasan batu. Kurang lah no. Nyara lalu lain tu. Ada pun telur lumet barang. Nak? Nak lah lu tes ni. Pesak. Yalah. An kota area batu tu tu. Okay, casting sila. Arit jo ni takau ba. Kita tapi betuan lah. Ni tapa. Pakai kemikah tu malam rai. Saya alak rekod nyak nawai gen ni na. Ni mata. Oh, strike guys. Dek. Okey, ini ada size sedikit guys. Okey. Okey.
Bulang guys. Uh. Uh. Oh. Ini ada size guys. Okay. Good size. Good size nih. Main dah. Grip dah. Ada lain yak miko ye ba? Ada lain kurang usah. Ah, woi lepas masuk ranking duit tel. Goyang. Okay. Okay guys. So kita dapat sebarau yang ada size sedikit guys. Deng deng deng. Deng 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 deng. Bulang nih guys. Kita strike dia dengan menggunakan rod Lemoren dan juga BC daripada Casking Valiant Eagle set ultralight. Okay guys, jom kita continue lagi. Let's go. Oh, strike. Strike. Strike guys. Wah, sebarau kecil. Okay guys, ini strike kita yang kelima. Sebarau kecil guys. Tengok umpan besar pun dia hantam guys. Okay guys. Okay, continue lagi. Ya. Okay. Oh, dalam cok. Okay. Lagi seberang. Alright. Okay. Ikan. Okay. Ini repot. Tak boleh batu. Di sana. Saya cepat. Oh, dekat ini. Sini kok. Kenapa kita tidak melihat? Mungkin pas tadi nanti. Kusun sambong kay lo. Sambong ka? Mau sambung. Okay. Sambung lah. Masa gue udah ngeliat tuh orang. Okay, harap udah bos ke paham barang lah. Malap ke situ.
akan keluar ke destinasi seterusnya. Travel Franco itu. Dan view. Oh, mantap. Mantap. Nampaknya cuaca bagi tidak membagi Ini- kerjasama. Jalan berdiri nih guys. Oh, Oh, ini baru mencabar dalam hutan. ini kira apa safari ini? Barang safari. Baram Safari. Kita di tepi. Mantap guys. Arong guys. Ini jatuh, tidak maaf bagimu. Satu kata-kata untuk hari ini. Kalau tempat itu kayaknya. Kan. Ino. Jumpa tot. Halo kan. Dia lupa. Ini muat je kan. Waduh, muat je. Dia satu dengan tukang barang agent dengan setelah perjalanan 2,5 jam kita sudah mau sampai ke jalan utama. Akhirnya kita sampai di jalan utama guys. So Wah, kita sudah keluar daripada hutan belantara. Nampaknya cuaca tidak membagi kerjasama. Ya, terure. Alright guys. Dan sekarang ni kami sudah berada di lokasi yang kedua. So kita sudah berpindah lah dari lokasi yang tadi itu. Dan kita nak cuba mencari hasil mancing dekat lokasi ini nanti guys. Okay guys, so tanpa membuang masa, jom kita continue terus. Let's go. Bend strike guys. Wah, bend strike guys. Tengok dia strike apa guys. Oh, ramai orang sana tu. Nat ya. Ini bulang perang. Oh, parak. Menat. Semah guys. Masih ranking Super. Mantap. Tidak. Okey, lanjut. Mari kita tengok. Parak le na. Bulang kah? Ikut. Oh, bulang sebarau. Okey, ada size guys. Mantap. Okey guys, jom continue lagi. Guys,
berterusan sejak dia orang strike ni guys. Ha, itu dia. Ide strike guys. Oh, siap. Wah. Ui, saiz ni. Dengan kayu sekali. Oh, super. Oh ya, bulang oh. Wah. Jaga. Alah grip. Tu. Jaga kena. Ayah. Oh. Aduh, grip. Sabar, belum jadi kalau ranking dulu guys. Kita grip dulu. Aduh. Arah. Aduh. Arah, cabut grip ni. Uish. Yap, tengok dulu. Sini. Gaya satu. Ini macam baru betul guys. Oh. Okey. Mantap. Okey guys, continue lagi. Ni berebut sejak ni guys. Kita tengok siapa lagi yang strike. Baling saja. Baling saja. Para angler. Oh, turun jadi nah. Okey, tinggal berhasil. Wow, strike terus. Ui, strike terus dia guys. Nat aring. Kalau ia solid baru menat. Kejap. Baru baling guys. Oh, situ ring, Nat. Okey, semah guys, semah. Mantap. Bah, saya punya turn lagi. Ni satu lagi strike Ben. Go Ben. Terus naik sini. Oh, semah lagi guys. Ide lagi. Okey, mantap. Strike guys. Mantap guys. Dia bawa dalam guys. Kita perang oh. Okey, dah keluar. Mantap. Ada saiz ni guys. Ada saiz ni. Tak boleh lock. Tali saya kecil. Bulang. Ya. Mantap. Yes. Akhirnya kita strike lagi guys. Kita strike bulang guys. Okay guys, so kita strike bulang. Jom kita tengok dulu bulang. Okay guys, ini saya punya personal strike hari ini yang ke-6. Yang ke-6 guys ya. Strike bulang ataupun hampala ataupun sebarau. So kita strike ni dengan menggunakan set ultralight rod Lemoran 36 LB dan juga reel casting Valiant Eagle. Okay guys, jom kita sambung lagi. Let's go.
Idiot strike guys. Idiot strike guys. Ini parak. Bulang lagi guys. Bulang lagi guys. Mantap. Okay, mantap. Hah? Ya lah. Harap. Nak masuk tu. Baru ni. Wasabi. Ayah. Duh, beton. Lu tahan kurang hari lagi ya kok nih. Ais kok. Oh eh, Kurangnya kalau punya emang. mungkin lah punya. Sudah tempat masak kah? Mantap. Macam DIY. Masak. Apa bikin bos? Lembut. Umbut. Ini ada umbut dah. Lembut mana dah. Siapa? Lembut. Nyari. Lembut kantan, bunga kantan. Umbut bunga kantan. Oke guys, hari ini adalah malam kedua kita bermalam di hutan guys. Chilling, camping, memancing dan santai-santai. Chef, apa bikin? Ada bunyi masak. Siap. Dia pakai ni minyak apa ni, Chef? Kambing batu. Kambing batu. Minyak kambing batu. Okey, bunga kantan, umbut bunga kantan. Okey. Kantan lain. Kita santai-santai di tebing sungai, guys. Okey, guys. Lanjut terus. Terlupa tadi, guys. Ini memang tak dapat lawan ini, guys. Ikan salai, guys. Ikan yang dimasak gunakan asap. Ikan salai. Alright. Okay guys, so serangga. Okay guys, so kita makan guys. Okay. Seperti semalam kita masih berlaukkan bunga kantan dengan umbut bunga kantan, tetapi masak dengan ayam panggang sup. Dan juga
Masih ada sayap ayam panggang dan juga kambing batu panggang. Oke guys, jom kita menjamu selera sebelum menjalankan aktiviti malam ini. Let's go. Ben. Oke. Oh iya. Ada kawan seberang sana guys. Oke. Oke guys, jom kita continue. Oke guys, so kita nak pasang pancing kat guys. Oke guys. Oke, so kita membottom di sini guys. Di sana saja. Alright guys. Sekarang ni saya berada dekat sungai tapi tak nampak lah guys sebab gelap. Lampu saya tak on lah sebab saya sedang mancing. Mancing pula dipasang. Langit ada cerah sikit lah, ada lampu pula, ada cahaya bulan, tapi bulan dia kena tutup awan lah guys. Ada awan gelap lah. Oke guys, so kita terus mancing. Harap ada manis-manis nanti guys. Alright, lanjut. Strike guys. Strike guys. Strike. Oh. Yes. Wah. Kita dapat ikan semah guys. Ada manis. Oke guys, kita strike ikan semah guys. Oke lah nih, ada size guys. Oke guys. GoPro kita lowbat guys.
So ini yang kita dapat tadi guys. Kurang lebih lah macam ni saiznya. Okay guys, so kita lanjut terus. Let's go. Good morning guys. Okay guys, pagi ni adalah pagi kedua kita di hutan. Dan pagi ni kita breakfast macam biasa guys. Breakfast mi Maggi, cepat dimasak, sedap dimakan. Ni starring sekalian. Sekejap lagi kita start operasi lagi guys. Okay guys, kita breakfast dulu, lepas tu kita prepare and then jalan operasi. Let's go. Gorgon. Di bawah dah. Yo, berapa? Tengok lengkungan pancing guys. Angkat saja pun dah macam ni. Belum lagi kalau dia tarik guys. Mantap. Bah, sana. Orang tali ya, bila Ya, kita turunkan. ya, kayu tu. Tuh, kasih kok. Kok turun ring, kena sambut. Tapi ulit nak mikoi teh lah ulit. Baru tu ikut. Naik bulan. Kan kok rin.
Ngemang may lupa bet liba. Laot. Lulu lepah. Kayak ni beng pot biah ni. Dah, ben. Miwat situ nak ben. Ta kasah ni. Kamu pancing saya kah? Oh, cun ben. Okey guys, jom kita keluar casting. Okey guys, tapi pagi ni air keruh lah guys. Baru keruh ni guys. Baru keruh sebab hujan pagi tadi guys. So kita try jalan hulu sikit, tengok. Mungkin yang buat keruh ni adalah anak sungai yang keluar ke sungai ni. So harap yang sebelah hulu sana dia jenis sikit lah. Okey, jom kita sambung terus. Let's go. Okey guys, so full squad. Ben, Ide dengan Tingang. Okey, sekarang sudah full squad. Jom kita lanjut terus. Oh. Sebarau guys. Ben first strike pagi ni. Okey, mantap. Lanjut lagi. Menat terus. Ben strike lagi guys. Bulang. Besayen. Bulang. Hampala lagi guys. Ben strike hampala. Bulang ataupun sebarau. Yalah. Manat Tingang. Okey, strike ketiga daripada Tingang. Okey, lanjut terus. Ay. Ilumet kali. Adakah guys? Tila habis you cut. Ya. Yuk. Oh, Tingang strike. Oh, bulang.
Ada strike. Buona takau. Dua 2-1-0-0. Ayah. Oh, ada size tu. Tek. Tolong naik dik. Wah. Okey, mantap. Oh, tanpa kebanyakan. Boleh apa masak tapi ini juga. Itu Nah. Takau. Auto release guys. Ya. Parak. Bulang. Wah, seh. Kurak apa tinggang? 3. Push. 3 2 1-0. Okay guys, jom kita tukar-tukar umpan guys. Actually dari tadi saya tukar umpan sebab nak testing lah. Nak testing mana yang laku lah guys. Tapi baru spinner saya yang laku guys. Yang lain masih belum laku lah. So kita try guna ni guys. Alright, jom. Macam ni deh guys. Macam ni. Macam tu. Di sana. Okay lah ni. Mancing monyet. Nah, telur menat. Jap. Telur menat. Nah. Ayah, ingin perang. Tengok. Kira ada batang kayu terak na. Na batang na. Oh, ni kingyo. Ada. Okey. Oh, ada bulang guys. Ya, akhirnya kita strike. Dah lah ada masalah teknikal dia strike guys. Ya, ya mak. biar menat ada kok. Yuk perang kan. Ya menat, ya menat. Dia alam dah perang kan. Tahu kalau buka baru menat. Ya. Okey guys. Okey guys, ini kira first strike lah. Yang strike tadi tu dia auto release. So ni kita landed guys. Okey, so kita sambung terus. Let's go. Tinggal strike lagi guys. Ui, ada size tu. Bulang kah? Ada size tu guys.
Besar tu. Okay guys, lauk kita tengah hari ini sebelum kita balik, paku pakis dengan jedeng. Maling kundang. Nanti kita ada snack ikan gitu. Snack ikan. Tengok snack ikan kami guys. Tengok Ini kertasnya dibuat. dulu. Paket dia biasa tengok di pasar, tetapi isi dia, Isi dia. kita tengok dia punya isi guys. Original lah. Original ikan. Ini bukan. Snack ikan betul-betul Ini guys. satu keluar lo. Kalau macam ni kita ambil snack ikan. Kepala dia sudah cabut guys. Ini snack ikan. Ini Mantap. original, ni original. Ni chef, ni chef. Makan guys. Ada kari ayam, ada paku pakis, ada malim kundang, dan juga salai ikan. Okay guys, so kita makan dulu. Pas makan ni kita gerak balik lah. Okay, jom makan. Panang tu. Mantap guys. Mantap driver kita. Ni lah, sini ada air saya. Super air. Kalau super air ada tu. Ya, lepas steak dia dengan bos ni. Khas dia lah. Ada. Macam mana? Ini nya, nak bat sungai aja, nya batang kira na. Buka ya. Nilai dalam plastik ke. Kita yang main ni.
Okay guys, so ini sajalah kita punya hasil yang masih mentah guys. Yang lain-lain tu kita dah buat salai guys. So yang ni kita bawa balik lah. Nanti kita bagi-bagi. Okay guys. Okay guys, so sampai sini saja kita punya adventure untuk kali ini. Dan hasil kita untuk 2 hari ini guys, saya akan share dekat screen nantilah. Okay, so terus support video kita ni dengan tekan button like, tolong share dan drop komen kat bawah ya. Dan kepada yang belum subscribe, support channel kita lagi guys dengan tekan button subscribe. Semoga kita akan bertemu lagi di episod yang seterusnya di masa akan datang. So stay tune dan tunggu video yang seterusnya. Alright, okay, thank you kepada semua yang sudah menonton. Bye. Nah.